Indah sungguh bunga melati, harum mewangi di tepi laman. Walau jasad telah berganti, budimu kekal dalam ingatan. Pada tanggal 26 Oktober 1980, lahirlah seorang cahaya mata yang diberikan nama Siti Hanizan binti Samsuri. Beliau merupakan anak jati Johor yang dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penyayang dan sentiasa memberikan sokongan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau juga dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan titik berat nilai-nilai murni dan disiplin. Beliau memulakan alam persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1 sebelum meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sharifah Roziah di Melaka. Seterusnya, beliau menyambungkan pengajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Johor dalam bidang kejuruteraan awam. Semangat menuntut ilmu tidak pernah terhenti di situ sahaja. Beliau meneruskan pengajian di Matrikulasi Sains Fizik Universiti Putra Malaysia di Kolej Yayasan Pelajaran Marabangi pada tahun 1998. Selepas itu, beliau meneruskan pengajian di Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Sains Bahan di Universiti Putra Malaysia. Minat yang mendalam terhadap dunia pendidikan telah membawa beliau mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah KPLI dalam bidang sains dan reka cipta di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Demi meningkatkan lagi profesionalisme beliau dalam bidang pendidikan, beliau telah meneruskan pengajian dalam Ijazah Sarjana Pendidikan Pembangunan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Perjalanan sebagai seorang pendidik bermula pada Januari 2005 di SMK St. Francis di Melaka. Selama hampir 5 tahun beliau di sana, beliau telah menabur bakti mendidik anak bangsa dengan penuh dedikasi. Pada Disember 2009, beliau kembali ke tanah kelahiran untuk meneruskan khidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara. Di sana, beliau telah berbakti selama lebih 13 tahun. Kemudian, pada 2 Januari 2023, beliau melangkah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pinang. Sepanjang hampir 3 tahun setengah di sini, beliau bukan sekadar seorang guru, malah menjadi rakan sejawat yang sentiasa mesra, seorang pembimbing yang berdedikasi dan seorang insan yang sentiasa memberi inspirasi kepada warga Seri Pinang. Sifat beliau yang sangat berdedikasi dan penuh disiplin telah mendorong beliau untuk meraih anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2011 dan 2020. Beliau juga telah terpilih sebagai Duta Guru STEM Yayasan Petronas Kohort 2 pada tahun 2022. Pengiktirafan ini membuktikan komitmen dan kesungguhan beliau dalam memperkasakan pendidikan, khususnya dalam bidang STEM. Di sebalik tugas hakiki sebagai seorang pendidik, Cik Siti Hanizan merupakan seorang pencipta pengembaraan. Minat membaca, mengembara dan meneroka keindahan dunia telah membawa beliau menjejakkan kaki ke lebih dari 40 buah negara termasuk Arab Saudi, Australia, England, Perancis, Iceland, New Zealand, Turki, India dan banyak lagi. Setiap perjalanan bukan sekadar destinasi, tetapi menjadi pengalaman yang memperkayakan jiwa dan memperluaskan pandangan terhadap hidup. Pada 27 Julai 2026, Cik Siti Hanizan telah berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Walaupun jasad beliau tidak lagi bersama warga Seri Pinang, namun jasa, kenangan dan sumbangan yang telah beliau curahkan akan terus terpahat dalam ingatan kami di sini. Buat Cik Siti Hanizan,
Terima kasih atas segala ilmu yang telah dikongsikan, bimbingan yang tidak pernah jemu diberikan, serta semangat yang sentiasa menjadi inspirasi kepada rakan-rakan dan anak-anak didik. Semoga terus cemerlang di tempat baharu, dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata akhir daripada beliau, mengembaralah untuk mengenal kebesaran Allah, bawalah pulang hikmah dan sebarkanlah manfaat melalui ilmu kerana sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan memberi manfaat kepada insan. Buat Cikgu Siti Hanizan, terima kasih Cikgu. Jasa dan pengorbanan Cikgu akan sentiasa dikenang. Selamat maju jaya di tempat baharu. Semoga ukhuwah yang terjalin akan terus mekar walau jarak memisahkan.